Korang percaya tak sambal kerang saya ni siap dalam 5 minit ke 6 minit saja. Walaupun sekejap kan, tapi rasa memang padu. Rahsianya saya menggunakan sambal serbaguna daripada Kersani ni. Sambal serbaguna ni kan lengkap semua tau. Ada bawang, halia, garam, siap ada belacan lagi tau. Yang paling best kan, sambal ni ada halal, ada mesti. Jadi kita nak masak pun tanpa was-was. Untuk orang yang tak ada masa, nak cepat, korang patut beli sambal serbaguna ni. Korang masak kan memang cepat. Dah lah cepat, sedap lagi. Yang saya punya ni 1 kilo tau. Lepas tu dia ada bagi ekstra lagi 200 gram. Yang 1 kilo ni kan korang boleh banyak tau dapat masakan menggunakannya. Kalau korang guna sambal ni tak perlu nak tumis-tumis sampai naik minyak lagi tau. Jimat masa. Orang yang tak pandai masak pun confirm jadi pandai masak kalau menggunakan sambal serbaguna daripada Kersani ni. Tengok sambal kerang saya memang padu. Warnanya pun cantik. Apa lagi korang, belilah dekat beg kuning saya.